Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ij'al alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Hari ini Ustaz akan berikan tayangan video untuk kamu semua. Jadi kamu semua fokus dan tenung video ni. Nanti Ustaz akan tanya apa yang video ni. Apa yang kamu faham tentang video ini? Adik, apa yang kamu faham? saya lihat tadi budak itu cuba untuk berdikari untuk memasak nasi sejam bermalam. Bagus. Itu adalah jawapan yang betul. Azam? Azam? Apakah jawapan Azam? Saya nampak daripada video ni, saya rasa macam dia hidup seorang-seorang je. Salah. Ini adalah video yang tunjuk kita berdikari. Okey? Apa yang berlaku? Ni Ustaz tanya ni, apa yang berlaku jika seseorang tu tidak mahu berdikari dalam hidup dia? Apa yang berlaku? Adik, cuba jawab. Tadi, jawab cepat. Ini Ustaz marah. Apa adik? Tahu, Azam? Soalan dia macam Ustaz. Apa yang akan berlaku jika seseorang tu tidak mahu berdikari dalam Kalau seorang tak nak berdikari, hidup dia confirm tenggelam. hidup dia
terpecah kepada 5. Hadis, potongan hadis, konsep berdikari, pengejaran dan kelebihan. Okey? Dari sini. Okey, kita pergi kepada hadis. Kemuliaan berdikari. Hadis kemuliaan berdikari. Ustaz baca, kamu semua ikut, okey? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. La an yaqtiba ahadukum usmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Riwayat Al-Bukhari. Okey, maksud dia, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya, mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakang untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Okay. Next. Kita pergi kepada potongan hadis. Keratan pertama. Maksud. Azam baca. Kuatkan suara. Okey. Baca sekali dengan maksud dia. Yang pertama, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual. Okey, baca sekali lagi. La'an yaqtiba ahadukum hizmatan ala zahrihi. Okey, kita pergi kepada potongan kedua. Okey, hadis baca ni. Okey, maksud dia Pasti lebih baik daripada dia meminta kepada seseorang. Okey. Last fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Okey, next. Kita pergi kepada konsep berdikari. Apa itu konsep berdikari? Hadis baca. Apa itu? Maksudnya adalah berusaha sendiri dan tidak bergantung. Lepas tu pada orang lain. Dia tidak bergantung pada orang lain. Betul. Pasal saya terus sikit Next. Azam, konsep berdikari yang pertama. Konsep berdikari yang pertama iaitu menggunakan potensi diri untuk perkara yang bermanfaat. Contohnya apa? Yang menggunakan potensi diri untuk perkara yang bermanfaat. Menggunakan potensi diri untuk perkara yang bermanfaat. Macam kita guna tenaga kita untuk kita berdikari, untuk kita jemur baju, basuh pinggan. Okey? Faham? Adik faham? Okey. Yang kedua, konsep berdikari adalah membebaskan diri daripada bergantung pada pihak lain. Seperti contoh Aiman dan Azam. Aiman nak buat assignment, dia bergantung, dia bagi dekat Azam assignment dia. Dia tak buat assignment. Okey? Macam tu. Faham semua? Okey, yang ketiga, meyakini kemampuan diri. Meyakini kemampuan diri ni macam mana? Adik, macam tu. Contoh dia ingin menjadi seorang, dia ingin masuk dalam program ke ataupun pertandingan, dan dia pergi saja, dia tidak menaikkan kepada sahabat-sahabat yang untuk join. Okey, boleh. Yang keempat, Azam meningkatkan kualiti diri.
berjaya pada masa depan kita kena berdikari bersungguh-sungguh lagi. Okey. Okey, kita masuk ke kelebihan. Kelebihan berdikari ini dari segi agama Islam dipandang tinggi, dari segi ekonomi sumber halal, dari segi pendidikan lahir modal lisan berkepakaran tinggi, dari segi kemasyarakatan perkara daya saing meningkatkan taraf hidup, dan itu sahaja. Pengajaran hadis ini ialah hadis baca pengajaran hadis. Pertama, memandang mulia kerjaan halal. Yang kedua, menghindari perbuatan meminta-minta. Okey, Azram pula. Yang ketiga iaitu mencari ilmu dan kemahiran. Okey. Yang keempat, membantu orang yang memerlukan. Kita ada berapa pengajaran? Ada Ini tentang hadis apa? hadis kemuliaan berdikari. Okey, bagus semua. Macam terus sana. Okey, next kita akan mengulang kaji lah. Ustaz kata mengulang kaji ke? Mengulang kaji ke? Bukan mengulang kaji. Ustaz nak tanya, adakah kamu semua faham apa Ustaz ajar hari ini? Apa yang Ustaz ajar hari ini? Faham ke tak? Faham. Wah, adik faham apa yang Ustaz ajar hari ini? Kepentingan pendidikan itu sangat penting untuk kita semua supaya dapat menjadi seorang yang lebih matang dan dapat melakukan apa sahaja perkara tanpa otak orang lain. Okey, bagus. Adik belajar yang bagus. Tepuk tangan Azhar. Azhar pula apa? Azhar faham tentang kemuliaan pendidikan ini? Daripada pendidikan ini kita dapat tahu orang yang berdikari ini sangatlah mulia. Dan dia Tengok mulia, tidak? Dia tahu hebat juga. Adik bukan. Okey. Jadi kita akan mengulang hadis kemuliaan pendidikan ini. Ustaz tak ingat satu. Korang kena hafal juga hadis ni. Boleh? Okey. Ustaz akan bagi masa 2 minit. Korang hafal. susah. Kemuliaan hadis. Hafal. Okey, hafal. Ustaz akan tanya individu seorang-seorang. Okey? Okey, semua dah ingat? Ya, Ustaz. Boleh? Tidak. Sikit lagi. Dah ingat? Okey, adik. Baca. Ambil tutup mata. Tutup macam ni. Macam ni, tutup macam ni. Okey, tutup macam ni. Jangan buka. Baca adik. Buat. Naik Nabi Nur Reza radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtaqiba ahadukum musmatan ala zarihi khairun lahu min ayyi istilah ahadin ayatiyahu aw yamna'u. Okey. Adik, bagi kita dua adik. Mana pula? Saya baca. Okey. Tutup mata. Jatuh macam adik tadi. Macam adik. Oh, betul. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la ayyatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu. Rawahu Bukhari. Okey. Dah. Nah, okey, semua lancar dengan baik. Jadi, tak ada apa-apa dah. Ustaz akan bagi kerja rumah untuk korang. Okey? Boleh. Kerja rumah untuk minggu hadapan korang buka buku teks muka surat 64. Korang buat minggu depan Ustaz akan tengok. Okey, boleh? Boleh. Kita tutup